dan juga mengkritiknya, sebenarnya ia merupakan nasihat ke atasnya dan menghalang umat daripada kesalahannya. Ia merupakan minal usulil muqarrarati 'inda ahli sunnah wa huwa min a'zami anwa'il jihad, dan ia merupakan prinsip yang telah ditetapkan di sisi ahli sunnah wal jamaah, dan ia merupakan antara sebesar-besar jihad, jenis-jenis jihad. Walakin, akan tetapi, yanbaghi an tura'a fihi ad-dawabit asy-syar'iyyah والشروط المرعية التي يمكن من خلالها تحقيقه لمقصده الشرعي. Akan tetapi pada masa yang sama, nasihat-nasihat ini dia perlu dilaksanakan dengan penuh disiplin. Ini balik pada nasihat yang awal tadi. Dan juga syarat-syarat. Syarat-syarat yang mana dengannya mampu untuk mencapai objektif-objektif syariat. Benda ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia nak rujuk balik kan kita dah bahas daripada awal tadi. Orang Islam, saya ulang balik sikit di awal tadi, orang Islam dia kena berusaha untuk islahkan diri dia, perbaiki diri sebelum nak tegur orang. Kedua, hendaklah dia ketahui bahawasanya ahli sunnah adalah golongan yang melaksanakan dan beramal dengan Islam secara keseluruhannya, sama ada pada akidah ataupun sama ada pada akhlak. Yang ketiga, kita bahaskan tadi, adalah sesungguhnya antara tujuan-tujuan yang besar dalam agama ini adalah untuk memberikan petunjuk kepada makhluk. Nak bagi petunjuk kepada makhluk, maknanya bagi petunjuk pada orang lain lah. Itu benda yang antara usaha kita yang paling besar, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hendaklah penuntut ilmu membezakan antara mudarah dengan mudahanah. Yang kelima, pada pendakwah itu bila dia menyeru manusia kepada agama, dia ada dua cara. Cara yang pertama sekali, taklif, mendekatkan manusia dengan dia. Cara yang kedua, hajar pulau. Yang keenam, kita tengok tadi berkenaan dengan disyariatkan pemulauan itu untuk 3 objektif syariat. 3 objektif. Okay? Yang ketujuh, ini kita dah sebut dah berulang kali. Yang ketujuh, hendaklah kita teliti dan raikan guideline, kaedah dalam agama untuk kita pulau. Apa kaedah-kaedah yang kita sebutkan beberapa kaedah-kaedah tadi ni, iaitu 7 kaedah ataupun 5 kaedah. 5 kaedah. Okey. Yang ke-8 dia kata apa? Mengingkari kesalahan itu dan juga mengkritiknya, ia merupakan satu nasihat ke atasnya. Ingkari kesalahan tu merupakan satu nasihat sebenarnya. Dan juga menjaga umat daripada kesalahan-kesalahannya. Sebab tu dia bahas kat sini, dia kata dia ada syarat-syarat di dalam nak menasihati. Di antaranya dia kata, nombor 1, ay yakuna bi ikhlasin wa niyyatin sadiqah fi nusratil haq wa tajarrud lahu. Iaitu nasihat ni hendaklah dengan ikhlas dan niat yang baik untuk tolong bantu kebenaran dan memihak kepadanya. Wa min lawazimil ikhlas fihi, dan di antara perkara-perkara yang membuktikan keikhlasan itu, dia kata, ay yuhib hidayatal mukhalif wa ruju'ihi lil haq. Iaitu kita suka orang yang menyelisihi kita tu, orang yang buat salah tu, dia kembali kepada kebenaran. Yang tu kena ada lawazim ikhlas. Maknanya perkara yang bila kita nak kata kita ikhlas, benda ni perlu kita penuhi dan tepati. Mesti nak suka. Kalau sekiranya kita tak ikhlas ataupun kita tak suka dia balik pada kebenaran, maknanya kita ikhlas? Kita tak ikhlas. Sebab apa? Sebab tujuan kita ingkari orang yang menyalahi kebenaran itu, tujuan dia adalah untuk nasihat dia. Dan syarat nak nasihat kena ikhlas. Yang ni keikhlasan kita kerana Allah, dan kita nak supaya dia kembali kepada kebenaran.
Kemudian dia kata, wa an yasluka kullal masalik al-mumkinah fi taqribi qalbil mukhalif la tanfiru. Dan memilih semua jalan yang mana kebadan kalian tinggi untuk mendekatkan hati orang yang buat salah, bukan menjadikan dia jauh daripada kita. Wa an yushiba dhalika du'aullah lahu an yahdiyahu khususan in kana min ahli sunnah aw min ghairihim minal muslimin. Dia kata, dan juga sentiasa bersama-sama dengannya dalam keadaan kita pilih cara kaedah untuk memperbetulkan dia tu, cara yang paling kebadan kalian paling tinggi untuk melunakkan hati dia. Pada masa yang sama kita kena doa dekat Allah agar Allah bagi petunjuk kepada dia khususnya. Sama ada kata dia daripada kalangan ahli sunnah ataupun bukan daripada kalangan orang Islam. Sebab apa? Waqad da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah berdoa li ba'dil kufar, kepada sebahagian golongan kufar, bil hidayah, dengan hidayah. Fa kaifa bil muslimin al muwahhidin, maka bagaimana pula dengan orang Islam yang mengesahkan Allah? Kalau orang bukan Islam pun Nabi pernah berdoa agar dia dapat petunjuk dan hidayah, bagaimana dengan orang Islam? Sebab tu kita pelik, ada orang dia doa bagi orang bukan Islam masuk Islam, tapi dia doa ke atas orang Islam kehancuran. So dia tak kena tau, dia tak balance dua ni, kontradik. Yang kedua, an yakuna rad min alim rasikhil qadam fil ilm. Hendaklah kritikan itu datang daripada orang yang alim, yang rasikh. Rasikh ni memiliki keilmuan yang sangat mendalam, yang mendalam ilmu dia. Okey, yang rasikhil qadam maknanya dia tapak kaki dia ni dalam, bila sebut berkenaan dengan dunia ilmu, dunia kesarjanaan, dunia akademik, dia ni memang dia dah ada dia punya tapak kaki dia kukuh lah dalam dia punya arena. Okey, ya'lamu ala wajhi tafsil jawanibul mas'alah al-muta'alliqah bi mawdu'ir rad min haythu al-adillah asy-syar'iyyah 'alayha. Yang mana dia ni tahu secara detail perspektif isu masalah-masalah yang berkaitan dengan topik yang dia nak kritik. Yang dia nak kritik kawan ni, dia tahu dalil-dalil dan faham dalil-dalil syar'i. Sebab tu kita bila kita nak pergi tegur orang, okey hang ni solat ni ada salah ni, nak nasihat hang sikit ni, bak gerak-gerak jari ni macam ni, dia kata apa dalil dia? Oh yalah, nak kena, nanti aku bagi YouTube kau. Oh yang tu jam lah tuan-tuan. Maknanya persiapan kita nak kena ada. Okey, kemudian wa kalamul ulama fiha, dan dia tahu kalam-kalam ulama, perkataan statement-statement ulama. Wa mada mukhalafatil khasmi lil haqq wa mansha'u syubhah indahu, dan pada masa yang sama dia memahami setakat mana orang yang menyelisih ini, kesalahan dia ini bertembung dengan kebenaran, sejauh mana, sampai ke tahap mana. Adakah boleh membawa kepada kekufuran, adakah boleh membawa kepada kesyirikan, adakah boleh membawa kepada kemaksiatan, kebid'ahan, ataupun ini salah faham yang dia ni hanya kerana kejahilannya. Takat mana dia tahu benda tu. Bila dia faham benda ni, judgement dia adil. Kalau orang tak teliti benda ni, dia punya judgement, dia punya hukuman dia tak adil, jauh tersasar. Orang buat salah yang tak perlu hang nak kata dia kafir, kau kafirkan. Orang yang buat salah yang tak perlu kau kata syirik, kau kata dia musyrik, kufur. Orang yang buat salah yang tak perlu engkau bid'ahkan dia secara tergesa-gesa, engkau bid'ahkan dia. Ni hang buat ni bid'ah, dalam masuk neraka. Hang kok nak tanya dia dulu pasal apa dia buat, dia rujuk mana, apa dan sebagainya. Tak ada dah nak tanya apa pun. Tuan-tuan dan puan sekalian. So ni, benda ni very clear. Kemudian dia kata wa aqwalul ulama, dan dia faham kata-kata ulama fi raddi hadhihi syubhah, pada nak mengkritik syubhat-syubhat ini, wal istifadah min kalamihi, dan mengambil faedah daripada perkataan-perkataan ulama, kama yanbaghi an yattasim ar-rad ala al-mukhalif bi quwwati al-hujjah fi taqlid al-haqq wa izalati syubhah wa diqqati al-ibarah. Seperti mana orang yang nak kritik ni, dia kata tadi ni apa yang perlu ada pada orang alim ni, dia kena ada perkara-perkara tadi, penguasaan dalil, penguasaan kalam ulama. Dia faham setakat mana, sejauh mana kesalahan orang ni bercanggah dengan kebenaran. Mansya'u syubhah indah,
punca, titik punca syubhat dia pasal apa? Kadang-kadang contoh tuan-tuan, kita duk muka dengan orang bid'ah tak bid'ah, bid'ah tak bid'ah. Sebenarnya punca dia apa? Contoh bab bid'ah ni, punca dia apa? Punca syubhat bid'ah ni apa? Balik-balik pada ta'rif bid'ah. Tu ya punca dia. Perselisihan tentang memberikan ta'rifan tepat tentang bid'ah. Tu ya. Kalau settlekan ta'rif bid'ah ni habis. Kalau semua boleh sepakat ta'rif bid'ah, ini ta'rif bid'ah, selesai masalah. Kekhilafan bermula daripada situ menyebabkan kawan ni kata berdasarkan tafsiran dia bid'ah ada hasanah dalalah. Yang ni kata tak, bid'ah dalalah saja. So sebab tu boleh ada yang ni bid'ah hasanah, ini bid'ah hasanah. Sebab bermula daripada ta'rifan. Sebab tu kalau nak berdiskusi pun dia nak kena faham mansya, perkara pokok yang boleh melahirkan syubhat dan kesilapan ini. Apa poin terbesar ni? Ni orang yang bijak baru boleh jawab macam ni. Dan demikian juga orang yang nak rak ni, yang nak kritik ni, orang alim ulama ni, dia nak kena apa? Kekuatan berhujah untuk dia nak menegakkan kebenaran dan menghapus syubhat. Sebab ada orang yang dia kuasai ilmu ni, dia faham ilmu ni, dia tahu, tapi dia tak mampu nak berhujah, dia tak mampu nak berdebat. Ada orang alim, ramai daripada kawan-kawan kita yang alim, tapi dia tak mampu bila nak main time berdebat, nak orang kata apa, nak berdiskusi, dia tak boleh pergi. Oh ya, no, tak boleh Syekh. Tapi kalau dia tulis, kalau dia cerita kat kita seorang-seorang tanpa ada konfrontasi, yang dia relax, tenang, uish, dahsyat, ilmu tinggi gila. Tapi bila mai nak berdebat, dia tak boleh pergi. Nak menyusun ibarat, nak menyusun kenyataan-kenyataan secara tersusun dan mudah untuk difahami, dia tak boleh pergi. Tuan-tuan, ada orang yang macam tu. Bihaitsu dia kata la yadhharu alayhi fi shay'in min dhalika aw yufham min kalami ghairu ma arad. Yang mana dia kata kalam-kalam yang dia sampaikan itu difahami. Dia mesti kalam yang dia sampaikan itu difahami. Dan ia bukan difahami bukan dengan difahami bukan dengan apa yang dia kehendaki. Contoh, kita nak sampaikan maksud bid'ah, nak abang kata bid'ah tak boleh dan sebagainya. Tapi yang orang yang mendengar tu dia faham kod lain. So ini tak boleh. Ini kategori fail. Jadi hang tak payah sibuk nak piduk nasihat orang dan tegur orang sekiranya hang tak mampu nak settlekan benda ni. Tuan-tuan dan puan sekalian, dia kata wa illa hasala darar, sekiranya kalau tak boleh buat macam ni, maka akan berlakunya kemudaratan al-azim, kemudaratan yang besar, bitasaddi min faqdi hadhihi syurut lirrad. Sekiranya tak dilengkapi syarat-syarat untuk kita mengkritik, untuk kita nak nasihat orang. Kamu cuba tuan-tuan wasit, kadang-kadang kita tengok dalam WhatsApp group, dia pun dalam bertengkar, geng nu geng ni, bertengkar geng antara ahli sunnah dengan asy'ariyah, antara salafiyah dengan asy'ariyah, bertengkar. Larat akan nak layan. Masalahnya yang kaki pergi bertengkar ni tak mengaji tak mana pun, dia syok cuik-cuik ya. Lepas tu bila kawan ni bawa benda-benda pendekatan yang agak ilmiah sikit lagi, dia SMS ustaz. Ustaz tolong jawab, ustaz tolong jawab. Kita ada banyak kerja lain, nak layan benda tu apa? Mainlah kuliah. Jadi kita sibuk dengan benda-benda yang kita tak mampu nak tangani. Akhirnya orang kata apa? Dalam grup tu orang kata, puak-puak ni kan dia jawab pun. Padahal mereka punya tuduhan tu, contoh dia dinukilkan statement Ali bin Abi Talib, Allahumma wujudun bila makan. Ni dah kata dah. Imam Abu Hanifah kata macam ni. Kita nak jawab balik, itu bukan pendek. Kan kita nak jawab, bukan kita boleh jawab sebenarnya ini dusta. Kita nak kena nukilkan balik, nak kena tengok balik kitab yang mereka cari. Memang kita cari, memang kita jumpa. Abu Hanifah tak pernah cakap macam tu.
Sebenarnya yang duk cakap Allahu mawjudun bila makan, Allahu mawjudun bila makan, ini dinukilkan daripada tulisan-tulisan Syiah. Tak ada sumber daripada Ali bin Abi Talib. Tak ada sumber yang benar daripada statement Al-Imam Abu Hanifah. Jika diteliti balik, walaupun mereka menukilkan daripada seorang tokoh ahli ilmu daripada kalangan mereka, tuan-tuan dan puan sekalian, tapi sandaran benda tu tak ada. Tak ada. Tak ada sandaran. Sandaran yang sahih. Kita tak perlu sibuk apa. Kita abang ni. Jadi letih nak melayan, benda tu tak selesai sudah. Tak kunjung sudah. Kita cakap macam ni, dia faham macam ni. So ini membawa masalah kepada dakwah kita, tuan-tuan dan puan sekalian. Kemudian yang ketiga, an yura'a fi ar-radd 'ala al-mukhalif tafawut al-mukhalifin fi darajat al-mukhalafah wa makanat al-mukhalif fi ad-din wad-dunya wa kadhalika at-tafawut fi al-ba'ith 'ala hadha al-mukhalafah ahwa al-jahl am al-hawa wal-ibtida' أو سوء التعبير أو سبق اللسان أو تأثر بشيخ أو أهل البلد أو التأويل أو غير ذلك من المقاصد الكثيرة للمخالفات الشرعية. Ini poin mantap. Dia kata kita juga bila kita nak nasihat orang ni, nak nak kritik orang, kita kena meraihkan kesalahan-kesalahan yang berlaku tu dengan membezakan jenis-jenis kesalahan ataupun orang-orang yang pelaku salah ni. Dia ada tingkat-tingkat dia yang berbeza. Bukan semua orang yang buat salah setara dan sama. Tak, dia berbeza-beza. Nak kena tengok dari sudut apa? Contoh dia kata, kita kena tengok kedudukan dia dari sudut agama dan dunia dia. Kalau dia ulama besar, macam mana cara kita nak dia? Kalau dia orang besar, orang pemimpin besar negara, macam mana cara kita nak tegur dan nak nasihati dia? Macam mana? Dia kena bezakan benda tu. Kalau dia ulama, kalau dia pemimpin, dia ada kaedah dia. Dan demikian juga tafawut, perbezaan dia dari sudut yang mendorong dia ke arah melakukan kesalahan tu. Adakah dia jahil? Ahwal jahl? Adakah kerana sebab jahil? Ataupun hawa nafsu dia? Ataupun ibtidak kerana kebid'ahan dia? Dia memang ahli bid'ah, memang kerja dia fikir nak buat bid'ah. Hak amal ibadat lain tu ada, hak sunnah banyak ada. Nak cari yang lain. Nak cari nak buat bid'ah. Ataupun dia su'ut ta'bir, dia salah faham baca kitab, salah faham baca. Dia dah jenis lagu tu. Baru-baru ni saya dah baca satu kitab. Bukanlah saya baca satu kitab, saya ada dalam ni. Saya buka tengok. Ni nak kutuk. Mereka ni pun nukil tak betul. Sebenarnya dah ada jawapan dah pun. Tapi nama kata pok-pok ni, nama kata pok-pok nak buat apa dia fitnah ni. Sat lah. Subhanallah. Grup apa tu yang dapat bertengkar tak habis? Sat. Ada kat mana ada grup ni? Tak habis lagi sat. Saya geram ada satu benda ni. Sat. Ada benda lama dah. Oh, dia tak ada. Dia yang lama-lama tu dia hilang. Media link. Oh, dia 2-3 hari ya. Lama. Macam mana tak ada ni? Tak apalah, dia tak ada dah. Dia yang lama. Kalau ikut ada yang lama dengan sebelum ni, dia ada bawa keluar satu statement. Anda tak ingat statement, tapi statement tu dia highlight kan depa ni hak yang jenis-jenis. Tanda dengan pen kuning. Tanda dengan apa ni? Apa dia panggil? Highlighter. Okey. Tanda kuning tanda. Dia tanda takat kuning tu je. Kita pun baca takat kuning tu. Lepas tu kita duk pening. Padahal kita baca tak habis. Tak silap, kalau tak silap mana statement Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Dia dah kaitkan dengan soal
Subhanallah, ana terlupa topik tersebut. Tapi apa yang dia cuba nak sampaikan ni, nak abang, dia nak cerita ni pandangan ulama-ulama salafi ni, ulama sunnah ni, dia duk cerita berkenaan dengan seks ya. Lucah. Padahal Al-Imam Ibnul Qayyim dia menukilkan satu pendapat dan dia menyebut di penghujung ni, ini pendapat yang ghair sahih, pendapat yang tidak sahih. Dia sebut di hujung tu. Tapi dia highlight kuning tu, yang kita pun yang duk baca ni pun tak baca sampai habis. Saya kata lah jawapan senangnya, tapi kita malas nak tengok duk lawan kelui-kelui, panggil gelak. Hak yang tak tahu nak cakapnya. Tentang jadi kita malas nak melayan hal-hal yang seperti ni. Lepas tu kadang-kadang orang bid'ah ni kadang-kadang dia suku takbir dah. Dia tafsiran dia, pemahaman dia salah. Dan tak ada orang nak berbetul dia benda ni. So kita kena tengok juga tu. Ataupun sabqul lisan. Lisan dia tersalah cakap. Adalah seorang ustaz ni, dia beritahu kata, masa saya bagi ucapan di perhimpunan Agung UMNO itu, saya dah tersebut. Saya pun tak perasan saya sebut. Saya kata Aisyah radhiyallahu anha mati dibunuh. Sebenarnya maknanya mungkin saya tersalah sebut. Kita tahu secara pastinya, saya pun tahu Aisyah radhiyallahu anha bukan mati dibunuh. Mungkin saya bercakap atas itu bahawa semua dah dengan ada apa, minta supaya saya tak berhenti bercakap lah apalah kan. So ada banyak benda. Jadi dengan isu semasa lagi, dengan situasi politik semasa sekarang dan sebagainya, so banyak benda nak kena imbangi dalam kepala ni. So pressure kita nak cakap, mungkin terlepas cakap. Tapi ada seorang ni, tak tahu, Wallahualam, dia autism ke, sakit jiwa ke, saya tak pasti. Tak tahu pasal apa. Pembohongan oleh ustaz sekian ni. Pembohongan oleh Fathul Bari, telah berbohong, berdusta, tuduh Aisyah difitnah. Ini pembohongan. Ilaha illallah. Ni dia panggil sabqul lisan. Lisan manusia kadang-kadang tersasul. Lah, salah beritahu dia salah. Anda tak ada masalah, beritahu salah, aku betul. Memang secara pasti Aisyah radhiyallahu anha bukan mati dibunuh. Mungkin masa tu bercakap tak tahu, jadi kok mana tu buat dibunuh. Tersalah cakap. Saya langsung tidak berniat hal yang sedemikian rupa. Tapi manusia sabqul lisan biasa. Demikian juga kita nak kata orang ahli bid'ah tu. Kita nak tuduh dia sesat dan sebagainya. Tuan-tuan, hanya dengan menukilkan beberapa statement-statement dan kenyataan dia. Tapi kalau macam, yalah, bukanlah nak kata sesat, tapi kalau macam cerita Nabi Adam turun gunung jerat, itu saya rasa tak tersasul kot. Ataupun cerita apa itu ni? Banyak cerita sangat. Banyak cerita-cerita yang agak lucu ni, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi yang benda-benda ni kita tahu, kita bezakan yang mana sabqul lisan, yang mana terlepas, ataupun yang mana dia tersalah sebab dia sangka lain, jadi lain. Ataupun terbalik ayat ada, statement dia terbalik. Sebab tu boleh wujud macam hadis makhluk. Hadis makhluk ni hadis yang terbalik. Dalam kitab-kitab hadis yang sahih sendiri, macam dalam sahih Muslim sendiri, ada hadis makhluk terbalik sebab perawi dia terlupa. Maknanya nak abang bagi apa di sini, manusia ni dia tak bebasnya daripada kelemahan dan kekurangan. So kelemahan dan kekurangan itulah membuktikan bahawasanya dia manusia. Kalau dia tak ada kelemahan dan kekurangan, tuan-tuan, raguilah kemanusiaan dia. Kalau dia tak ada kelemahan, betul semua, hai, dia ni manusia kawan. Kita boleh ragui dah. Tuan-tuan dan puan sekalian. Itu kita kena faham. Tengok ni, Syekh Ibrahim dia duk tekankan soal kita, bila kita nak kritik orang pun kita kena nilai benda ni. Kena nilai kedudukan dia dari sudut agama. Takkan kita nak pergi tengok kata mufti salah, kita pergi duk aibkan dia di Facebook, duk pergi duk balon dia, mufti ni tak guna, bodoh, bin bahlul apa semua sekali. Tuan-tuan dan puan sekalian, akhirnya dia buat apa? Baikkah untuk dakwah? Tak. Senang, haramkan budak ni. Haramkan ustaz-ustaz yang dia suka masuk neraka. Tak guna pun.
Sebaliknya alangkah baiknya kalau kita pergi jumpa dia, pergi pejabat dia, Tuan Mufti, saya ni mengaji untuk apa nak pandai ni, tolong tengok kitab ni dia tulis apa tau. Kita bagi dia kitab hak bab dia salah tu, dia tulis apa tau, dia baca baris lagu mana ni. Dia syok cerita, depa mai jumpa saya tanya. Tak apa, bagi dia. Ini kita nak cari benda-benda macam tu, tak mau. Kita berasa lekeh kalau aku pergi jumpa dia, tanya dia kata aku lekeh. Tu masalah dia. Kita tak bezakan, kita duk anggap dia setara kedudukan dengan kita. Mungkin ilmu dia tinggi daripada kita dalam bab lain, mungkin kita tinggi ilmu dari bab lain. Tapi dari sudut kedudukan dalam masyarakat, kita tinggi ke dia tinggi? Dia tinggi. Kena faham benda tu. Bila dia tinggi kedudukan dalam masyarakat, maka dia kena ada strategi untuk berurusan dan memberikan pendapat dan menegur dia dengan cara yang tidak merendahkan dan menjatuhkan kedudukan dia yang sebenar. Okey, demikian juga kena tengok dia jahil ke tidak. Tengok dia ni, kalau dia jahil, tukir bin tukir ni, lain cerita, tak boleh hukum dia. Lepas tu kalau dia pergi ikut hawa nafsu dengan dia memang pergi ikut hawa nafsu ahli bidah, memang betul-betul turin punya totok punya, lain pula cara dia. Kemudian kalau dia salah penjelasan takbir, sabqul lisan, terlepas cakap, tersalah, tersasul, lain pula cara dia. Ataupun au ta'athur bi syaikhin au ahli balad, ataupun kerana dia terkesan dengan tok syekh dia ataupun masyarakat keliling dia, awit takwil, ataupun kerana takwilan dia. Contoh saya bagi ya. Kita hidup dalam komuniti masyarakat. Orang masyarakat kita ni dia terkesan dengan pengamalan masyarakat sekeliling. Kadang-kadang sikap yang kita ambil, kesalahan kita pulau dah. Jangan cakap pada dia, tak tegur dia, tak pergi rumah dia, tak ziarah dia, kerana dia buat benda-benda yang bercanggah dengan sunnah. Contohnya. Sedangkan dia buat benda tu bukan kerana dia pengikut hawa nafsu dan ahli bid'ah. Tak. Kerana salah pemahaman dia, kerana dia hanya ikut tok syekh setempat dia, kerana dia hanya terkesan dengan masyarakat dia. Yang rugi akhirnya dakwah kita. Depa akan gelak kita, depa ni kerja duk sesatkan orang ya. So ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ataupun takwil, ataupun dia salah dia. Contoh ulama-ulama besar yang ada kesilapan-kesilapan dalam takwilan, bukan pasal dia nak maksud tujuan objektif dia tu nak kesesatan, tak, nak kesalahan, tak, dia nak kebenaran. Dia dah letak dah ada metod dia juga, cuma ada natijah dia yang tersilap. Mana boleh kita nak hukum ulama ni bid'ah, masuk neraka jahanam? Astagfirullah. Ibnu Hajar dalam bab takwil dia tersasar, masuk neraka jahanam, sesat, dalalah. A'udzubillah. Itu merupakan satu kesilapan yang besar kalau kita cakap macam tu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kemudian dia kata apa? Dan juga yang selain daripadanya. Faman lam yantabih ila hadhihi al-mufaraqat, siapa yang dia tak pertimbangkan, yang tak perhatikan perbezaan-perbezaan ini, wa yura'iha, dan meraihkannya, inda rad, ketika mana dia kritik, la rubbama waqa'a fi syai'in min al-ifrat aw at-tafrid, kemungkinan sahaja dia akan terjatuh dalam, ketika mana dia rad, ketika mana dia kritik itu, dia terjatuh dalam sikap berlebih-lebihan ataupun kurang sangat pula lah. Bila dia tak faham benda ni, contoh dia letak apa yang mereka ni buat, semua mereka ni tak ada masalah, mereka ni salah fahamnya, dia tak kira, dia jadi terlalu pula. Sebab ada orang yang dia buat kerana dia hawa nafsu dia, memang dia ahli bid'ah tahap gaban dahsyatnya. Tuan-tuan dan puan sekalian, dia orang macam ni takkan kita nak bersikap macam tu. Ada, kita kena tegas sikit. Okey. Dan kemudian dia kata alladhi yumna al-intifa' bi kalamihi aw yuqallil naf'an, yang mana tak dapat manfaat pun teguran-teguran dan kritikan-kritikannya kalau dia tak raikan benda ni, tak dapat manfaat. Bahkan manfaat dia sangat kurang kalau ada pun. Okey, seperti yang kita sebutkan tadi. Yang keempat, kita habis sampai takat sini ya. Kita yang belakang tu banyak lebih kepada nasihat-nasihat umum daripada syekh, yang pentingnya poin-poin dalam buku ni. Yang keempat, an yura'a fi rad 'ala al-mukhalif an yuhaqqiq al-maslahah asy-syar'iyyah lirad. Hendaklah ketika mana nak rad, nak kritik ini, nak kritik orang-orang yang menyelisihi sunnah ini, kita kena raikan, iaitu mencapai maslahah
keperluan kebaikan syariah dalam kita mengkritik. Fa in tarattaba alaihi mafsadah rajihah, sekiranya hasil daripada kita tegak dan kritik dia itu keburukan lebih besar, rajihah maknanya secara kebarangkalian tinggi keburukan lebih besar, ala mafsadatil mukhalafah, yang mana keburukan yang besar itu yang terhasil daripada kesalahan-kesalahan dan kesilapan yang dia buat, fala yushraq ar-rad fi hadhihi al-halah, maka tak disyariatkan untuk kita kritik dalam keadaan tersebut. Fa innahu la tudra'u mafsadah bima hiya a'zamu minha, sesungguhnya tak boleh kita menyelesaikan, menolak keburukan dengan keburukan yang lebih besar. Benda bid'ah ataupun maksiat dia buat tu salah, tapi bila kita nak tegur, dia mampu menghasilkan keburukan yang lebih besar daripada tu. Contoh, tuan-tuan dan puan sekalian, dia buat salah, kesalahan dia tu kesalahan kategori dosa kecil, tapi cara kita bila kita pergi tegur dia tu, kita tahu kata dia ni jenis kaki bergaduh ke apakah, kita tanpa mengambil kira keadaan-keadaan tersebut sampai terputus silaturahim. Padahal dosa yang dia buat, kesalahan yang dia buat, kesalahan kecil. Jadi ni kena perhatikan juga. Jadi tak boleh kita nak cegah kesalahan itu sehingga mengakibatkan berlaku kesalahan yang lagi besar. Okey, clear. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, dia kata, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, dia kata kat sini, fala yajuzu daf'ul fasad al-qalil bil fasadil kathir, tak boleh kita menolak keburukan yang sedikit dengan keburukan yang lebih besar. Wala daf'u akhaffu dararain bi tahsili a'zamu dararain, dan tak boleh kita menolak keburukan mudarat yang kecil, akhaffu dararain, yang antara dua mudarat ni, mudarat yang lebih kecil dengan a'zamu dararain, mudarat yang lebih besar daripada yang kecil tu. Tak boleh. Fa inna syari'ata, sesungguhnya syariat ini, ja'at, datang, bi tahsilil masalih, untuk mencapai ataupun menghasilkan kemaslahatan, wa takmiliha, dan untuk menyempurnakannya, wa ta'tilil mafasid, dan untuk menghapuskan keburukan, wa taqliliha, ataupun untuk mengurangkan keburukan, bihasbil imkan, sesuai dengan kemampuan, wa matlubiha tarjihu khairil khairain, dan yang dituntut adalah kita tarjih. Tarjih ni ataupun kita nak tahu apa tarjih, menyatakan yang lebih tepat, khairul khairain, ketepatan yang baik dari, maknanya baik ni lagi baik daripada baik ni. Itu dah. Nampak lagu tu lah. Okey, faham ah? Ada baik, ada dua benda baik, tapi baik yang A ni lagi baik daripada baik yang B. Okey, itu datang agama asalnya untuk tu. Idza lam yumkin an yajtami'a jami'an, sekiranya tak mampu untuk dihimpunkan sekali. Kalau dua benda baik, kalau nak ikut kita himpunkan sekali. Tapi kalau tak mampu nak himpunkan sekali, maka kita pilih baik yang terbaik. Demikian juga mudarat. Mudarat bila bertembung mudarat, tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena pilih mudarat yang paling mula-mula sekali, kita kena berusaha untuk tolak dua-dua mudarat. Tapi kalau tak mampu tolak dua-dua mudarat, kita kena pilih salah satu mudarat, kita pilih mudarat yang paling kecil. Contoh, pi tawaf ataupun pi melontak dekat Mina. Afdal dia apa? Melontak pada waktunya, zawalus syams, selepas masuk waktu zuhur, tergelincir matahari. Kita tahu ramai time tu, tahap dahsyatnya ramai, dan kita bimbang boleh berlaku kemudaratan sekiranya kita pergi pada masa tersebut. Tapi melontak ni dia ada apa? Dia ada keluasan waktu dia. Walaupun afdal, contoh bertembung antara dua, satu yang terbaik, satu yang baik. Baik juga melontak dalam waktu dia, tak ada masalah pun kalau kita melontak pukul lepas asar, boleh, sah, baik juga. Tapi afdal dia
adalah selepas Zuhur. Zuhur tu maksudnya. Tuan-tuan, bila bertembung antara terbaik dengan baik, kemudian pada masa yang sama antara baik dengan terbaik ni bertembung pula antara kemudaratan dan keselamatan. Kalau P time terbaik, kita berhadapan dengan mudarat. Kalau P time baik, tak ada mudarat apa-apa. So kita dituntut memilih yang baik dan tidak ada langsung mudarat. Mana ni kebijaksanaan kita nak kena fikir. Kadang-kadang kita, mana boleh, kita kena P time tu lah, kita kena cuba, kita kena langgar Tengoklah keadaan kita pula. Kalau geng-geng muda apa semua perkasa lagi, fit Malaysia katakan tuan-tuan sekalian, tak apalah, pi lah. Tapi kalau 3-4 langkah goat sakit tu, hang nak pi tolak lagu mana? Tak boleh. Dia kena ada kebijaksanaan untuk menguruskan hal tersebut. Kemudian dia kata wadaf'u syarri syarrain, dan menolak keburukan daripada dua keburukan, idza lam yattafiqa jami'an, sekiranya hal tersebut tak dapat disatukan antara satu dengan yang lain. Kemudian yang kelima, tuan-tuan, saya ambil ni ringkas sikit lah. Banyak syarah banyak ni. An yura'a fi raddi an yakuna ala qadri intisharil mukhalafah. Kena rai bila kita nak kritik orang ni, kita kena tengok tahapan untuk kita kritik ke atas dia itu sesuai dengan kadar tersebarnya kesalahan dia tu. Sejauh mana kesalahan dia tersebar? Kalau kesalahan dia tersebar semua satu Malaysia, satu dunia, atau kadar kita nak tegur tu pun dia ada kadar dia kena lebih sikit. Tapi kalau baru 3 orang tahu belakang rumah kita pergi sebar satu Melaka, tak kena cara tegur apa tu. Setelkan dengan cara 3-4 orang ni, pergi betul balik. Sebab tu tuan-tuan, rosak satu kita nak roboh semua, runtuh atap satu kita nak roboh bangunan semua, nak pasang buat baru semua. Tak kena, dia tak kena. Dia teguran, kritikan yang kita nak bagi sesuai dengan kadar tersebarnya kesalahan itu. Itu kaedah dia. Okey, fa in kanatil mukhalafah nasha'at fi baladin aw mujtama'in fala yanbaghi an yusha'a ar-radd sawa'un an tariqi nashri kitabin aw syaritin aw ghairihima min al-wasa'il ukhra fi baladin aw mujtama'in lam yasma' bil mukhalafah. Mantap. Dia kata apa ni? Sekiranya kesalahan itu berlaku di satu negeri ataupun satu komuniti masyarakat, maka tak perlu untuk menyebarkan kritikan itu, sama ada melalui kitab, melalui kaset, ataupun selain daripada keduanya, daripada wasilah-wasilah yang lain, di tempat, di negeri lain, di komuniti ataupun masyarakat lain yang mereka ni tak dengar pun kesalahan tu. Contoh dulu ada orang bahas kan dulu pasal pertubuhan Ihya'ut Turath di Kuwait. Tuan-tuan pun tak, ada sebahagian pun tak tahu juga Ihya'ut Turath tu apa dia pula ni. Memang tak perlu saya cerita pun tu ni. Tapi saya nak cerita sampai pergi buat seminar tentang Ihya'ut Turath dekat Malaysia, dalam keadaan Ihya'ut Turath kat sini, siapa dia tahu? Tahu? Ke Bukit Katil tahu? Apa Ihya'ut Turath tak pasal-pasal nak pergi bincang bak depa apa pasal? Tak perlu pun. Contoh, tuan-tuan dan puan-puan, sebab tu kadang-kadang cara kita nak kena tengok strategi kita nak tegur dan kita nak perbetulkan. Benda hak tak ada dalam negara kita, dalam konteks negara kita, ketepikan dulu. Bukan kata tak penting, ketepikan dulu, fokus kepada apa yang ada. Apa yang ada yang berlegar. Okey, sebab tu dia kata tak perlu nak sebarkan. Fokus kepada negeri tersebutnya. Ni kita nak bercerita kat negara luar pasal isu-isu yang berlaku dalam konteks masalah dalam negara aku ni, dia bertembung mazhab ni. Kat sana tak ada apa pun masalah-masalah ni. Kat negara aku sembung ni Maulid Nabi, depa tak nak sambut pun Maulid Nabi apa semua. Ada tempat tak nak sambut pun, dan ada tempat depa masalah Maulid Nabi ni apa semua, depa buat pun tak apa, tak buat pun tak apa, semua boleh. Contoh, kita nak tegur, kita bawa pergi sampai ke sana. Ke sana apa? Kat sini sudah. Dekat sana depa kata kami tak apa, kami semua boleh. Kami agama matahari ada, agama nu ada, kami agama ni ada, nabi kami pun ramai. Indonesia contohnya.
Sahabat kata kita ada kahar Rasul Melayu. Dia kata kami banyak lagi para anbiya kami ada. Ya ramai ada nabi-nabi palsu. Tuan-tuan. Jadi tak sesuai. Kita settlekan di tempat kita, dalam komuniti, dalam masyarakat kita. Okey. Dan dia kata li'anna fi nashri rad nashr bi tariqin ghayr mubashir lil mukhalafah. Okey, faqad yattali'u an-nas 'ala ar-rad fatabqa ash-shubhah fi nufusihim wala tahsul lahum al-qana'ah bir-rad. Kerana dia kata bila kita sebarkan kritikan itu dengan penyebaran ghair mubashir lil mukhalafah, tanpa menyentuh langsung, maknanya tanpa masyarakat ataupun orang setempat itu dia tak berhadapan pun dengan kesalahan itu, apa yang berlaku? Maka manusia dia akan baca benda kritikan itu, maka dia kekal syubhat tu, dia tak faham pasal dia tak pernah berhadapan dengan isu tu pun. Dalam kehidupan seharian dia tak pernah berhadapan pun. So kita tak perlu nak bawa mai ke sini benda-benda yang tak ada kaitan. Tuan-tuan dan puan sekalian, dan dia kata biarlah manusia ni, dia kata fatarakan nas fi salamatin wa afiyatin min sama'il batil aslan khair min sama'ihim lahu. Lebih baik kita tinggalkan manusia dalam keadaan yang selamat, dalam keadaan yang okey, daripada dengar benda-benda yang batil. Aslan, benda yang batil, dia kata, benda yang tak ada kaitan dengan dia pun lebih baik, dia kata. Kita kekalkan mereka dalam keadaan mereka. Jadi apa yang berlaku dekat tempat ni tak ada kat tempat lain, tak payah pergi cerita kat tempat lain. Tapi sekarang ni masalah dia apa? Masalah dia, tuan-tuan, internet yang menghubungkan dan mendekatkan manusia semua. Kadang-kadang kita ada luah-luah perasaan dalam internet ni, kita hati-hati tau. Dia bagi impact kepada pendakwah, ustaz-ustaz kita yang duk mengajak. Dia bagi impact. Contoh saya bagi tuan-tuan dan puan sekalian, isu kes di Selangor. Universiti Madinah International University, Medio. Ada pihak mengaitkan bahawasanya Universiti Madinah Medio ni, tuan-tuan dan puan sekalian, dia merupakan universiti yang mana menyebarkan ajaran dan aliran Wahabi dan sebagainya. Pak Allah masuk, tu nombor satu. Pak Allah Wahabi ke? Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi bila orang kata lagu tu, dia duk tulis dalam internet nak luah perasaan, duk balun kerajaan negeri Selangor, pumpam. Contohlah saya bagi, mungkin mudah-mudahan tak ada. Orang yang duk balun tu dia tak duduk di Selangor pun, contohnya dia duduk di negeri lain, dia duduk tempat lain, tapi dia balun isu ni, dia balun kau-kaunya. Lepas tu pada masa yang sama dia duk highlight beberapa orang ustaz-ustaz yang popular di page dia. Oh, dia suka ustaz ni, dia suka ustaz ni. Orang bila dia, orang kritik sekarang ni, orang check dia like siapa, dia suka siapa, dia suka post ceramah-ceramah siapa. So mereka terus membuat penilaian dan conclusion, budak ni dia kata dekat kita kerana pengaruh dia daripada ustaz sekian-sekian. So cok, ustaz-ustaz ni sebenarnya macam ni. Kita bawa benda-benda yang batu. Jangan jadikan Facebook dan internet tempat luah perasaan. Jadi perbualan ilmiah silakan, akademik kritikan ilmiah silakan. Nama kata nak luah perasaan, aku hari ini aku kecewa. Tak payahlah tuan-tuan dan sekalian. Jadi benda ni kita kena faham betul-betul. Wallahu a'lam. Kemudian tuan-tuan dan puan sekalian, kita pi ke perenggan muka surat 33. Perenggan kedua. Wa ma qila fi at-tahdhir min nashr ar-rad fi baladin lam yuntashar fihi al-khata' yuqal fi at-tahdhir min nashrihi fi ta'ifatin min an-nas lam tu'raf dhalika al-khata' wa in kanat fi baladil mukhtalifah فلا ينبغي أن يشع في نشر الردود من كتب وأشرطة بين العامة إن لم يعرفوا الخطأ ولم يسمعوا به. Sama saja disebutkan tadi. Demikian juga dia kata berapa fakam fitan min al-ammah waqa'u fi syak wal irtiya' fi asli din bisabab itla'ihim ala ma la tudrikuhu uquluhum min kutubir rudud
bila kita nak rak, nak kritik ni, kemudian kita sebarkan kitab, sebarkan buku, sebarkan ceramah ke pelosok alam. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya nak tanya, kadang-kadang orang yang bagi ceramah, dia ceramah panjang, tapi diambil juzuk daripada ceramah dia, lalu disebarkan ceramah tersebut. Orang melihat juzuk tersebut tanpa melihat keseluruhan ceramah. Pemahaman manusia bertingkat-tingkat pelbagai. Kalau semua orang cerdik, semua jadi ulama' dah, tak ada masalah. Ada jadi ulama', ada jadi ulama' dalam semak, ada jadi ini, jadi ini, macam-macam. Dia bergantung kepada kecerdikan dan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah tentu pemahaman berbeza-beza, maka akhirnya dia jadi negatif. Asalnya positif, akhirnya jadi negatif. Sebab tu saya pun bermuhasabah, nak kena berhati-hati banyak bila kita menyampaikan sesuatu. Dibimbangi ada tatarruf lisan, sabqul lisan, kesalahan bercakap dan sebagainya. Dan benda tu dia memberikan kesan yang tidak baik. Dan kemudian kita nak kritik-kritik, nak sebarkan, seperti yang diulangkan disebut tadi, ke tempat-tempat dan kepada orang-orang yang mereka tak tahu dan tak ada asas pun dalam ilmu ini. Kita ada friend banyak dalam Facebook. Semua friend kita faham ke agama? Faham ke ilmu sunnah? Faham ke dan kenal ke para ulama? Tak. Tapi kita share sesuatu yang tak capai tahap dia berfikir. Lepas tu kita nak share, kita kena tengok friend kita siapa. Wallahu a'lam. Kemudian yang keenam bawah tu kita ambil, ar-raddu 'ala al-mukhalif min furudil kifayah. Mengkritik kesalahan itu adalah di antara fardu kifayah. Ini kita kena faham fardu kifayah dah. فإذا قام به أحد العلماء وتحقق المقصود الشرعي بالرد عن المخالف وتحذير الأمة فقد برئت ذم العلماء بذلك على ما هو مقرر عند العلماء في سائر فضول الكفاية. Mengkritik kesalahan ni, dia kata, dan orang yang bersalah ni adalah fardu kifayah. Kenapa dia kata? Bila salah seorang daripada ulama dah bangkit mengkritik hal ini dan telah tercapai objektif syariat, iaitu untuk mengkritik kesalahan dan mencegah umat daripada melakukan kesalahan tersebut, maka tak perlu ada pengulangan. Dia jadi overkill. Kita dah kritik cukup dah. Ada seorang hamba Allah ni dia apa, jin pun takut dekat dia apa semua. Kita dah kritik dah apa semua, dah cukup dah. Cukup. Tak payah dah pergi balon teruk sangat. Tuan-tuan dan puan sekalian, orang dah faham dah. Kita bimbang nanti sentimen jadi berbeza. Daripada orang terima kata dia ni tak betul, dia ni salah, kepada cukup lah, kesian kat dia. Apa kata kat dia? Dia dah tak buat apa dah pun, dia dah diam dah pun. Melainkan kalau dia bangkit balik, dia kena balik, keluar balik lah 4,000 jin apa semua tu, keluar balik pasal dia bangkit balik. Tapi dia duduk diam ni apa semua, tak ada apa semua ni, tuan-tuan. Yalah, kita pun tahu dia duduk ceramah kata lagi. Duduk ceramah di masjid ni dan sebagainya. Tak apalah, yang tu dia ceramah. Tapi lah, siapa-siapa yang faham ilmu, yang mampu untuk membezakan al-haq dengan yang batil, pi tengok dan pi buat semakan di tempat-tempat ceramah-ceramah dia. Kita tengok dia masih duk cakap lagi ataupun tidak. Kalau dia masih duk cakap lagi, tuan-tuan dan puan sekalian, ya, kita terus menasihati umat tentang si fulan. Tapi jangan kita sampai berlebihan. Sebab objektif untuk menasihati dan menegur itu untuk mendidik dia dan untuk menjadikan apa? Manusia selamat daripada syubhat-syubhat dia. Tercapai matlamat tu, settle. Apa perlu kritikan lagi? Perlukah semua bersuara? Kita hari ni masalahnya populariti, duk digan populariti ni, semua nak bersuara. Nak cakap. Orang tu dah cakap dah balon cukup. Dia dah balon dah sudah. Dia dah kini dia sudah. Tak, orang tu cakap, kita pula cakap. Jadi tengok keperluan tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi yang tu berkenaan dengan ni, kita ambil yang tu lah. Yang bawah-bawah ni. Okey, ini penting. Muka surat 34 tu, perenggan kedua tu. Wa min syai'ah, dia antara kesalahan yang besar dia kata. Okey.
عندما يصدر رد من عالم على مخالف أو فتوى بالتحذير من خطأ مطالبة كثير من الطلبة المنتسبين للسنة العلماء وطلبة العلم بيان موقفهم من ذلك الرد أو تلك الفتوى بل وصل الأمر إلى أن يطالب من طلبة العلم الصغار بل العوام تحديد موقفهم من الرد والمردود عليه ثم يعتقدون على ضوء ذلك الولاء والبراء ويتهاجر الناس بسبب ذلك حتى لربما هجر بعض الطلبة بعض شيوخهم الذين استفادوا منهم العلم العقيدة الصحيحة سنين طويلة بسبب ذلك. Dia kata apa? Di antara kesalahan yang besar, apabila keluar kritikan daripada seorang alim yang besar ke atas pelaku salah ataupun fatwa yang mencegah manusia daripada kesalahan-kesalahan yang seseorang tu buat, dia kata antara kesalahan yang besar, dia kata permintaan ramai daripada kalangan penuntut-penuntut ilmu yang menyandarkan diri mereka kepada sunnah, sama ada ulama ataupun penuntut ilmu, permintaan apa? Agar menjelaskan pendirian mereka ke atas fatwa tersebut. Bahkan sampai ke tahap meminta fatwa dan pendirian daripada penuntut ilmu yang masih junior. Bahkan dia kata orang awam pun diminta ditentukan pendirian mereka. Orang awam menentukan pendirian mereka ke atas orang yang mengkritik dan orang yang dikritik. Sedangkan yang tadi ni dia kritik ilmiah. Contoh sesama ulama sunnah, saya katakan tadi, Syekh Al-Albani, Syekh Bakar Abu Zaid. Syekh Bakar Abu Zaid dia kritik pendirian Syekh Al-Albani dalam beberapa hal, dalam keadaan dia tak merendahkan kedudukan dan keilmuan Syekh Al-Albani. Okay. Syekh Ibn Baz, ya benar, ada dia mengkritik Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, tapi dia tak menafikan keilmuan Syekh Rabi'. Tapi orang pada hari ini dia ambil kritikan Syekh Ibn Baz bertujuan untuk nak pulau Syekh Rabi'. Orang hari ini ambil pendirian Syekh Abu Bakar Abu Zaid untuk membuat satu kesimpulan. Syekh Al-Albani contohnya tak faqih, dia tak alim. Tengok cara ulama Syekh Bakar Abu Zaid faham macam mana. Ini saya bagi contoh, tak ada kaitan dengan apa pun. Tuan-tuan dan puan sekalian, yang ni bahaya. Ini kerja sebahagian penuntut ilmu. Jadi kerja mereka yang junior-junior ni sebahagiannya mereka sibukkan dengan benda ni. Buat main. Ustaz tengok ni Ustaz. Tengok ni. Ustaz baca buku Syekh Salim Hilali, Ustaz baca buku Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Tengok apa kata ulama kata mereka. Jadi dia umai, jadi kerja dia nak bagi berkelahi, kerja dia nak bawa kepada pemulauan sesama ahli sunnah wal jamaah. Ini kita bukan bercakap abad ikhwan lah. Ikhwan muslimin, Muslim Brotherhood, yang tu bab lain, yang tu depa lain. Ni kita cakap dalam lingkungan ahli sunnah ni. Tuan-tuan dan puan sekalian. So bagi faham. Tu penuntut ilmu ni dia kena, kadang-kadang contoh bila ustaz dia bagi pendapat dan pandangan. Dia ambil pendapat ustaz dan pandangan, dia bawa pi kat ustaz satu lagi pula, dia tanya pula lagi. Lepas tu dalam kuliah tu dia bagi tahu pula, ustaz tu kata macam ni, apa pandangan ustaz? Pasal saya tengok ustaz ni, dia cakap ustaz ni dia bagi ilmiah. Tengok ustaz macam mana pandangan ustaz. Nampak di ustaz ni dia bagilah dalil apa semua, hadis semua. Ustaz ni pandangan macam mana? Jadi minta itu. So ustaz ni pun kata dia tu bagi dua dalil, aku bagi 4. Tengok dah rasuk dalil saya lagi banyak dari ustaz ni. Jadi begini, lepas tu dia bawa pergi kat ustaz lain pula. Sebut nama. Jadi akhirnya berlaku apa? Di kalangan asatidah ni pun dia muncul perasaan, dia kata yang tu lekeh, yang ni tak bagus, yang ni. Akhirnya sesama mereka sendiri bertembung kerana murid-murid yang bertanggungjawab melaga-lagakan antara satu dengan yang lain. So ni hati-hati penyakit-penyakit yang seperti ini. Wallahu a'lam.